A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya mu'allima Ibrahim al-ilma 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman al-hikmah fahimna. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan inayahnya dapat lagi sama-sama kita berada dalam majlis ilmu ini dan kita masih lagi membicarakan dalam tafsir juzuk 28 dalam surah yang pertama iaitu surah Mujadalah atau surah Mujadilah, dan kita dah masuk pada ayat yang ke-8. Ayat ke-8 kita dah bahaskan pada perbincangan awal hari itu bagaimana dua orang Khawlah, nama dia Khawlah, telah diuji oleh Allah dengan seorang suami yang agak panabaran. Akhirnya suaminya meletakkan anti ke zahri ummi, awak bagaikan belakang awak macam belakang ibuku. Maka dalam budaya jahiliyah itu menandakan mereka ini telah berpisah, bercerailah. Dan Khawlah ini macam nak tahu penjelasan lanjut, jumpalah dengan Nabi SAW, maka ceritalah hal tersebut. Maka Nabi kata kalau bercerai, bercerailah. Cuma Khawlah ini dia rasa macam tak puas hati kerana bagaimana suaminya yang dah tua, siapa nak jaga dia kalau mereka ini bercerai. Maka atas dasar itulah Allah Subhanahu wa taala turun surah Al-Mujadilah atau surah Al-Mujadalah ini. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, sampailah perbahasan kita cerita tentang bisik-bisikan. Kerana tema surah ini ialah berbisik. Berbisik maksudnya berbisik sama ada secara sendiri, kita panggil monolog dalam istilah monolog, ataupun berbisik sesama dua orang atau tiga orang. Sampailah kepada ayat innal ladzina yuhadduna Allah, dan kepada ayat Najwa. Kita akan tengok pada ayat yang ke-8 ini berkaitan dengan Najwa. Najwa itu bisikan. Kalau sahabat tuan-tuan ada teks Al-Quran tu, kita boleh tengok sama-sama surah Al-Mujadalah ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa thumma ya'uduna lima nuhu 'an wa yatanajawna bil ithmi wal 'udwan wa ma'siyatir rasul wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika billah wa yaquluna fi anfusihim لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Sadaqallahul Azim, ayat 8 hingga 10 daripada surah Al-Mujadalah. Baik, kita tengok maksudnya. Tidakkah engkau memerhatikan wahai Muhammad
akan orang-orang Yahudi yang telah dilarang daripada perbuatan berbisik-bisik. Najwa itu bermakna berbisik-bisik. Kemudian mereka berbalik melakukan perbuatan yang dilarang itu, serta mereka berbisik-bisik berkenaan dengan melakukan dosa dan pencerobohan serta kederhakaan kepada Rasulullah. Dan lagi apabila mereka datang kepadamu, mereka akan memberi salam hormat kepadamu, tidak dengan kata-kata salam hormat yang diberikan Allah kepadamu. Dan mereka bercakap-cakap sesama sendiri, kalaulah benar Muhammad itu Rasulullah, maka sepatutnya kami diseksa oleh disebabkan kata-kata buruk yang kami ucapkan itu. Cukuplah untuk mereka dengan seksaan neraka Jahannam yang mereka dibakar di dalamnya, maka itulah seburuk-buruk tempat untuk mereka kembali. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berbisik-bisik sesama sendiri, maka janganlah kamu berbisik-bisik mengenai dengan melakukan dosa dan pencerobohan serta kederhakaan kepada Rasulullah, dan sebaliknya berbisiklah mengenai membuat kebajikan dan bertakwa, dan hendaklah kamu tetap bertakwa kepada Allah yang kepadanya kamu sekalian akan dihimpunkan pada hari kiamat nanti. Sesungguhnya perbuatan berbisik-bisik dengan kejahatan itu adalah daripada hasutan syaitan untuk menjadikan orang yang beriman itu berduka cita, sedangkan bisikan-bisikan itu tidak akan dapat membahayakan mereka sedikit pun melainkan dengan izin Allah. Dan kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman itu berserah. Ayat terjemahan daripada ayat 8 hingga 10 daripada surah Al-Mujadalah. Surah ini kita kata dia turun di kota Madinah. Ayat ini adalah ayat Madaniyah. Di Madinah ini ada 3 kelompok besar. Satu Yahudi, satu munafik, dan satu lagi ialah orang Islam. Berbeza dengan kota Mekah. Di awal Islam turun 2 kumpulan saja, iaitu kafir dan Islam. Senang cerita, dia kafir, yang ini Islam. Tapi di antara kafir dan Islam tu ada tengah-tengah di kota Madinah, iaitu golongan munafik. Dia boleh masuk kiri, boleh masuk kanan. Dalam masyarakat Islam yang paling bahaya sekali ialah golongan munafikin. Allah Ta'ala kata, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Orang munafik ini berada di dasar api neraka. Bukan dasar api neraka orang kafir lebih tu, tak. Dia peranan dia tu memecah belahkan masyarakat. Dia dapat maklumat sini, dia batu api lah senang cerita. Dia cucuk sana, dia cucuk sini. Ingat dalam satu, mungkin saya dah sebut, dalam satu peperangan, mereka berhenti pada satu tempat minum. Tempat tu agak sempit, jadi mereka bertolak-tolak. Orang munafik dia ikut juga Nabi untuk berperang, tapi bukan untuk perjuangan Islam. Dia berperang untuk dapat harta rampasan perang. Dia tengok dalam peperangan Badar, wah banyak dapat. Jadi mereka pun join peperangan sampai jumpa Rasulullah. Rasulullah, kalau aku menang, kalau menang peperangan ni, aku nak ikut. Dia demand, awal-awal lagi nak demand. Perangai dia macam tu. Belum berjuang lagi, belum dapat lagi kemenangan, sudah demand dengan Nabi. Kalau aku menang, aku nak kontrak ini, aku nak benda ini, aku nak benda ini. Ini perangai orang munafik yang berada mendominasikan suasana di kota Madinah. Itu pasal orang Islam kena berhati-hati dengan mereka. Ini salah satu. Salah satunya ini. Saya cerita tadi, mereka berhenti dekat perigi minum. Bukan perigi sangatlah tempat keadaan air. Bila nak minum tu mereka guna tapak tangan saja minum, bukan pergi dalam pun. Jadi bila nak minum air itu bersempit-sempit. Dia marah kepada orang muhajirin. Dia kata nanti kalau kita dah balik ke Madinah, kita halau je golongan muhajirin. Dia pendatang masuk Madinah, menyusahkan kita. Liyukhrijannal a'azzu minhal azal. Jadi bila benda tu dengar kepada Nabi SAW, Nabi kata jom bergerak semua atas kuda balik ke Madinah. Sampai di Madinah, anak kepada ketua parti munafik ini ialah Abdullah. Bapa dia pun bernama Abdullah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu ketua. Anak dia pun datang, ya Rasulullah, aku dengar ada orang nak bunuh bapa aku. Rasulullah kata, yalah aku pendengar. Dia kata, boleh tak izinkan aku sendiri yang bunuh bapa aku. Daripada aku beri orang lain bunuh, biar aku bunuh. Anak dia orang Islam, sahabat Nabi. Bapa dia ketua parti munafik.
Abdullah bin Ubay bin Salul. Sama juga dengan Abu Jahal, ketua penjahat. Anaknya bernama Ikrimah, seorang sahabat Nabi yang rapat dengan banyak menolong dalam perjuangan Islam. Baik, kita pergi kepada kupasan ayat ini. Ayat ini cerita dia tentang berbisik. Berbisik ni orang suka mengadu domba, cakap orang tu cakap, kau pernah dengar tak? Aku jangan beritahu orang tu, aku beritahu kau seorang. Nah, ini cerita macam ni lah, bisik-bisik bawa-bawa. Lagi cepat lah tersepah daripada benda yang tu. Dia cakap kat orang tu, kejap dia tersepah sana, sampai sana. Ini cerita. Benda tu belum confirm tapi dah ceritakan kepada orang. Banyak dalam masyarakat kita sekarang. Yang menyebarkan itu adalah ciri-ciri orang munafik. Ini dan cerita ni. Ayat 8 di atas, alam tara ilal ladzina hu anin najwa. Kamu tengok tak orang yang telah dilarang daripada melakukan perkara bisikan. Menjelaskan bahawa Rasulullah selaku ketua masyarakat di Madinah telah menasihat kaum munafikin. Munafikin ya. Rasulullah kenal orang munafik. Hanzalah ada senarai nombusiri orang munafik dalam genggaman dia. Tapi tak diberitahu kepada dia kerana dia penyimpan rahsia Nabi SAW. Hanzalah yang bersekongkol dengan orang Yahudi agar tidak melukakan hati orang Islam dan hati baginda sendiri dengan cara berbisik-bisik benci, berpakat merancang penentangan perkembangan Islam. Ini dia dah Islam dah maju, Rasulullah sebagai ketua kerajaan Islam, dia dah kacau supaya jangan stabil sangat kerajaan Islam ini. Dia pergi, Yahudi memang dah anti dengan Islam pada Rasulullah. Jadi orang munafik inilah, dia boleh masuk kiri, boleh masuk kanan. Dia buat batu api supaya kerajaan Islam runtuh. Berpakat merancang penentangan perkembangan Islam dan menentang Rasulullah. Ini akan membantukan perkembangan politik, ekonomi dan sosial masyarakat Madinah yang baru memulakan perancangan pembangunannya. Mereka pun pada mulanya akur di atas nasihat itu, tetapi berbalik semula kepada cara lama mereka. Bila Rasulullah tegur, mereka dengar. Tapi pada masa yang sama, mereka ini juga akan berpatah balik buat benda yang sama. Kita baca dalam surah Baqarah, kullama adha'a lahum ma sya'u fi. Bila dia bersama dengan Islam, dia dah ada adha'. Adha' tu macam ada sinaran hidayah. Insaf lah sekejap. Tapi bila dia balik ke kumpulan dia, wa iza khalau ila syayatihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tuyanihim ya'mahun. Kalau kita cerita dalam awal surah Baqarah, bila mereka balik kepada syaitan mereka, kalau ila syayatinihim, syaitan di situ ialah ketua-ketua mereka. Aku buat uluk aja, aku berdamai dengan orang Islam tu bukan apa pun, saja-saja aja. Tuan-tuan boleh perhati banyak dalam masyarakat Islam, benda macam ni memang berlaku dan kita tengok di masyarakat Madinah. Berbisik-bisik menyebarkan kebencian dan penentangan kepada syariat Islam. Bisikan mereka itu melibatkan 3 perkara besar. Yang pertama, iaitu membuat dosa, menceroboh atau menentang Rasulullah dan menderhaka terhadap Rasul SAW. Gara-gara ini menjatuhkan kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang dah wujud tidak boleh sama sekali jatuhkan. Baiki ya, kita panggil nakdudzati, kritikan dalaman, bukannya menuntuhkan kerajaan Islam. Tapi orang munafik ini kerja dia untuk meruntuhkan kerajaan yang ada. Tuan-tuan kias macam mana sendiri, bagaimana kerajaan dah elok dah berdasarkan perjuangan Islam, tiba-tiba diruntuhkan. Banyak berlaku pada zaman sepasnya kerajaan Abbasiyah baik dan sebagainya. Ini bermaksud pengertian daripada ayat alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa thumma ya'uduna lima nuhu an wa yatanajaw bil itsmi wal 'udwani wa ma'siyatir rasul. Berbisik mereka itu untuk bil itsmi, mencari dosa, wal 'udwan, mencari gaduh, punca bergaduh. Kita bila sampai kepada kita tu tutup. Kalau cerita-cerita fitnah tu tak payah nak sebarkan. Aku bukan sebar, aku tanya aja. Betul ke kawan tu macam tu? Dia tanya. Dia bukan sebar. Tapi orang tu pun, ya ke? Dia pun tanya orang lain. Wa ma'siyatir rasul, dan juga melakukan penderhakaan kepada Nabi SAW. Apakah contoh-contoh bisikan? Ni kita tengok.
Contoh-contoh bisikan mereka itu, misalnya mereka memberi dan mengucapkan salam kepada Rasulullah atau orang Islam, mereka sisipkan erti penghinaan. Ini bahaya. Dia kata Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tapi dia bukan perkataan assalam, dia guna assam. Assam tu celaka, assalam sejahtera. Jadi dia buat, dia tukar benda tu. Orang Yahudi ni dia pandai, dia pusing sikit je. Nampak macam minuman yang kita nampak bir memang arak lah. Tapi dia tukar root beer. Oh, ini nampak root beer. Dia biasakan dulu nama-nama tu supaya kita dah tak rasa ganjil sangat dengan nama, baru dia serapkan unsur-unsur yang dia nak terapkan itu. Jadi pertama, Assalamualaikum, dia tukar kepada Assalamualaikum. Orang Yahudi memberi salam kepada Rasulullah dan orang Islam dengan berkata Assalamualaikum. Assalamualaikum bermakna celaka atas kamu, ataupun bahasa kasar dia mampuslah kamu. Itu Assam. Dan bukan perkataan yang telah ditetapkan dalam Islam. Assalamualaikum yang berarti salam sejahteralah ke atas kamu. Islam aja cukup cantik. Sabtu idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bila orang sebut assalamualaikum, maka kita kena jawab assalamualaikum wa alaikumussalam wa rahmatullah. Kalau orang tu cakap assalamualaikum wa rahmatullah, kita jawab lebih lagi wa alaikumussalam wa rahmatullah wa barakatuh. Itu Islam ajar. Orang bagi satu, kita bagi dua kebaikan. Kerana bila kata assalam, salam bermakna awak akan selamat daripada saya. Lidah saya, tangan saya, mata saya, bisikan saya tak akan usik awak lagi. Itu makna salam. Assalamualaikum bermakna awak dengan saya selamat. Saya tak akan usik awak, kutuk awak, itu awak, ijek awak, tak ada. Bukan kata lepas Assalamualaikum kamu tu pergi, dia tu teguk tu, hutang tak bayar ini, perangai tak senonoh. Tak ada. Dia Assalamualaikum selamat, itu maknanya. Dan orang tu pun jawab juga, saya dengan awak pun sama. Itu nama dia kosong-kosong. Waalaikumsalam. Tapi mari orang Yahudi ditukar celaka ke atas kamu. Assalamualaikum. Bila Sayyidatina Aisyah dengar macam tu, ya Rasulullah, dia cakap Assalamualaikum. Kenapa kamu tak jawab Assalamualaikum Waalaikumsalam? Tak, Rasul kata apa yang kamu sebut pada aku itulah ayat akan kamu dapat juga. Maksudnya Rasulullah cuba meredakan, kerana Islam bukan konsep cari gaduh dan peperangan. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Dalam ala fil fitnati saqatu dan surah Taubah. Ada di antara mereka yang kata ya Rasulullah, izilli, izinkan aku supaya tak pergi berperang. Wala taftinni, jangan cuba fitnahkan aku. Kerana aku tidak boleh melihat kita panggil orang-orang yang telah ditahan tawanan perang itu. Nanti aku terpedaya. Dia tawanan perang yang ada di sebelah Iran dan sebagainya itu agak lawa-lawa sikit. Dia kata ya Rasulullah, jangan fitnahkan aku dengan perempuan-perempuan yang lawa. Lebih baik aku tunggu di rumah. Nanti kalau orang datang nak serang rumah aku ada. Dia buat macam tu. Ini semua perangai orang munafik. Duduk dalam kebun, buah kurma yang ranum, duduk dalam sungai, minum air. Bila tentera datang pergi berperang, dia kata, ya Rasulullah, ini musim panas lah, tak boleh nak berperang lah. Kau pergilah dulu berperang. Nanti kami, siapa nak pungut buah-buah kurma yang ranum itu. Nampak bagaimana perangai orang-orang munafik ini. Mereka bukannya nak Islam, mereka berselindung di sebalik Islam. Bahasa kasar dia memperkudakan Islam, menggunakan Islam untuk kepentingan dia. Dia pergi berperang bukan nak perjuangkan Islam, tapi nak dapatkan harta rampasan perang. Itulah perangai orang-orang Yahudi. Cukup bahaya tuan-tuan, cukup bahaya. Tapi Rasulullah tak bunuh mereka, biarkan mereka hidup dalam masyarakat. Kerana mereka ini kita nak dia nak kata betul-betul tak boleh, pasal dia main dalam hati dia. Ini berlaku dalam sebuah pertemuan atau sebuah majlis mesyuarat dalam satu function tertentu. Inilah pengertian daripada ayat wa idza ja'uka
hayyauka bima lam yuhayyika billah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allah bima naqul. Dia kata mereka ini tidak menggunakan salam yang telah diperkenalkan oleh Allah, bahkan mereka guna salam keburukan dan kebinasaan ke atas orang Islam. Yang kedua, mereka berkata, "Bikalaulah mereka itu betul-betul Nabi, aku kutuk dia, mesti kami ini akan kena celaka." Kita sekarang pun ada dikutuk ulama. Betul ke dia tu ulama tu? Betul ke dia tu orang Allah? Kalau dia betul-betul orang rapat dengan Allah, kita dah kutuk dia, kita tengok tak kena. Tapi tak ada apa pun. Kita boleh dapat projek, tak ada apa, boleh makan, boleh minum, lebih sehat daripada mereka lagi. Ini sengaja Allah Ta'ala lengah-lengahkan macam tu bagi peluang kepada dia sebenarnya, supaya dia balik ke pangkal jalan. Tapi dia still mengutuk ulama. Ingat satu cerita orang Arab, tak disebutlah. Ja'a Arabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, seorang Arab ni macam kita kata orang Arab biasalah, datang, nama dia pun tak disebut dalam hadis tu, datang jumpa Rasulullah. Dia Rasul tanya, apa kamu nak? Apa kamu nak? Dia kata, doalah apa kamu nak. Maka orang itu cakap, aku nak bersama dengan kamu ya Rasulullah, tapi aku tidak ada amalan apa-apa. Aku tidak ada amalan apa-apa, tapi aku nak bersama dengan kamu di akhirat nanti. Amalan aku tak ada. Maka Rasul kata, anta man ma'aman ahabba. Awak bersama dengan orang yang awak sayang. Anta ma'aman ahabba. Awak bersama dengan orang sayang. Anas bin Malik mendengar ungkapan Rasulullah tadi, dia kata, dia terus terdetik di hati dia. Aku akan menyayangi Rasulullah, menyayangi Sayyidina Abu Bakar, menyayangi Sayyidina Umar, menyayangi Sayyidina Utsman, menyayangi Sayyidina Ali, walaupun amalan aku tidak boleh menandingi amalan mereka. Jadi atas dasar itu, sayang kepada ulama itu membawa kita bersama dengan ulama. Ini ulama membenci macam mana? Oh, ulama dia kutuk dekat netizen macam-macam. Macam dia lebih sangat alim, berapa buah kitab dia baca. Dia kutuk, bantai macam tak ada langsung sempadan dikutuk. Tapi kalau ya, sekarang kita ulama lah. Dia kata kalau dia betul-betul ulama, saya kutuk macam ni, mungkin saya kena jatuh timpa, kena langgar lori ke apa ke. Dia cakap macam ni pun sama. Tuan tengok ayat ni. Itu pasal Quran kita turun 1400 tahun dulu, diimplementkan sekarang masih, orang kata masih valid dan sehingga hari kiamat. Itulah dia Al-Quran. Wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihillah. Bila dia jumpa dengan kamu, kami bercakap assalamualaikum. Pergi mampuslah kamu, bahasa dia kasar sikit, pergi mampuslah kamu. Kalau betul dia tu Nabi, mesti mampus tu kena kepada kami. Itu dia kata tadi. Wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allah bima naqul. Apakah sumpahan Allah ke atas mereka itu? Tahukah mereka sewaktu mereka berbisik-bisik, Allah merakam dan mencatatkan niat jahat mereka? Tengok, kita balik kepada ayat pertama, cerita Khawlah. Kita ingat cerita Khawlah, seorang perempuan tua duduk dalam masyarakat, tak ada nilai apa pun. Bukan dia ada pangkat, ada kekayaan, tidak. Duduk dalam masyarakat, tiba-tiba berlaku kes dengan suaminya kena zihar. Dia mengadu dengan Rasulullah. Rasulullah bagi jawapan yang tidak apa yang ada di hati dia. Dia mengadu direct dengan Allah. Tengok. Ini nak cerita bagaimana surah Mujadalah ini adalah aduan direct kepada Allah. Seorang perempuan tua, tak ada nilai dalam masyarakat, tapi bila dia mengadu, Allah dengar aduannya tadi. Akhirnya turun surah bagi tahu kepada Rasulullah, mengiyakan apa perempuan tadi Khawlah sebut tadi. Ini lagi. Apa ceritanya? Allah Ta'ala tahu, rakam, catat apa yang kamu bisikkan. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah Ta'ala tahu dalam hati kita. Itu cukup. Itu pasal tak ada ruang orang munafik untuk jadi munafik. Kerana Allah Ta'ala tahu apa ada dalam hati kamu. Kamu ikut perjuangan Islam, sebenarnya kamu nak apa? Yang dia merungut. Tengok, bila aku masuk perjuangan Islam, habis duit, habis tenaga, habis masa, pulangan langsung tak ada. Itu kerana dia masuk perjuangan Islam untuk mendapat sesuatu habuan. Dalam Islam tak ada. Islam berjuang habis duit. Tengoklah para sahabat, Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman.
Berapa banyak duit dia habis. Unta, dia jumpa Rasulullah, dia bagi unta dia, bagi kuda dia, bagi apa. Habis semua. Memang itu perjuangan Islam. Perjuangan Islam dia masuk, dia kata, mana saya nak dapat ni? Sekarang kata tengok, ni kenapa ni kamu sibuk nak berjuang dengan perjuangan Islam? Nak dapat lah. Sekarang kita nak tender, nak apa. Dia macam situ. Minta maaf lah, saya bagi contoh. Macam tu bukan macam tu. Kerana perjuangan Islam, habuannya bukan di dunia. Akhirat. Oh, aku tengok orang berjuang Islam ni tak ada apa. Tengok dia kesian. Sebenarnya habuannya di akhirat. Kita silap, belum gaji lagi. Dia ni penat kerja. Balik pagi. Pergi petang, pergi pagi, balik petang, malam buat kerja lagi. Sampai 20 hari kau buat kerja. Tak nampak pun kau ada duit. Memanglah belum gaji lagi. Gaji 25 hari bulan. Baru nampak dia ada duit. Bila nak dapat duit tu, mati dulu. Mati dulu terus akaun dia. Macam orang pencen. Selagi tak pencen, ada kawan saya baru pencen. Pukul 12 malam, oh jadi jutawan terus. Tak tahulah aku ada yang lambat sikit. Tapi dia kata 12.01. Esok dia dah pencen. Terus bertukar akaun dia dapat 500-600 ribu. Terus kaya raya. Tunggu pencen, tunggu mati, baru kita dapat habuan yang penat lelah. Yang kita zama'un wala nasabun wala mahmasatun fi sabilillah wala yata'una mawti'an yaghizu bihimul kuffar wala yanalu min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalus salih. Yang kita duduk penat lelah, tuan-tuan duduk, saya duduk sini penat lelah. Siapa cakap sembahyang tak penat? Baru saya sembahyang maghrib dah nak sembahyang isyak balik. Lepas isyak nak sembahyang subuh pula. Nak pergi ke sana, pergi masjid, habis duit. Mana ada masjid bagi duit ke orang? Dia semua ada tabu-tabu keliling. Pergi masjid, oi, masjid ni dia kata 10 milo ke apa. Ada macam tu. Memang kita akan bagi nanti di akhirat barulah Allah Ta'ala bagi ganjaran. Dan ganjarannya Allah terlalu besar. Iaitu syurga tajri min tahtihal anhar. Siapa yakin, tak yakin. Itu pasal namanya iman. Awak dengar, awak percaya tak apa saya cakap? Awak percaya je, tak percaya nak orang macam mana? Nanti di hari akhirat, dia tak percaya apa yang disebut di dunia dahulu. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana absarna, kami dah nampak. Ini ainul yakin dalam surah At-Takatsur. Ainul yakin. Dah tengok, dia bukan lagi percaya kan tidak. Kerana dengar, boleh percaya, boleh tak percaya. Tapi kalau tengok dengan mata kepala dia, oh memang betul lah. Orang yang ini berdosa dihumban dalam api neraka. Hasbu niat mereka untuk membongkarkannya kepada Rasulullah. Dia tidak boleh nak bermain-main dengan Rasulullah. Pasal Rasulullah ini Allah Ta'ala akan bagi cerita kepada dia. Ingat cerita man amba'aka hadha, qala nampaknya bukan surah ni yang cerita tentang bagaimana kisah, saya dah sebut kisah tentang madu yang Rasulullah patutnya berada di rumah Zainab, tapi Zainab macam mana lah cerita macam tu. Balik Zainab ni bagi tahu kepada Hafsah bagi tahu kepada Aisyah. Balik Aisyah tahu cerita. Maka Aisyah tanya, siapa yang bagi tahu kepada kamu ya Rasulullah? Man amba'aka hadha? Qala namba'ani alimun khabir. Allah yang bagi tahu kepada aku. Sama juga dalam kes yang Rasulullah kena sihir, ayat daripada Qul a'udzu bin nas, Qul a'udzu bin. Datang Jibril bagi tahu siapa yang sihir kamu ya Rasulullah. Nama dia Labid bin Al-Aqsam. Dalam perigi dibuangnya, apa diikat-ikatnya, dibuang di balik dalam perigi Bi'rul Zarwan. Siapa yang bagi tahu? Allah yang bagi tahu. Itu Rasulullah. Jadi orang munafik ni dia tidak main-main dengan Rasulullah. Pasal Allah Ta'ala akan sentiasa follow Nabi, dia akan bagi tahu satu. Allah merakamkan dan mencatatkan niat jahat mereka dan membongkarkannya kepada Rasulullah. Lantas dengan perbuatan jahat itu Allah menyumpah mereka dengan berkata, hasbuhum jahannam yaslaunaha fabi'sal masir. Cukuplah untuk mereka yang telah aku tetapkan neraka jahanam. Kamu buat perangai macam tu, kamu akan bertemu dengan neraka jahanam yang akan membakar mereka semua. Itulah tempat yang terburuk yang disediakan. Tempat yang paling buruk ialah neraka jahanam. Kita pergi tempat-tempat lain kadang-kadang okey, tapi neraka jahanam adalah tempat yang paling tak cantik. Tempat yang kalau nak buat pelancongan pun tak payahlah.
dengan panasnya, dengan tak selesanya, dengan makanan teruknya, dengan minuman yang daripada lebihan nanah-nanah orang. Itulah tempat yang paling teruk berada dalam neraka tadi. Kesimpulan daripada ayat yang ke-10. Allah Maha mendengar bisikan jahat. Allah Maha mendengar bisikan jahat mereka, memberitahu dan akan membalaskan segala yang mereka rancangkan melalui bisikan mereka itu. Mereka menyangka ianya tersembunyi dalam benak mereka, tetapi tidak dapat disembunyikan daripada Allah. Allah telah membongkarkan rahsia bisikan mereka itu kepada Rasulullah. Rasulullah dapat maklumat daripada Allah. Allah yang mengaturkan segalanya. Jadi berwaspadalah kita dengan Allah melalui bisikan-bisikan kita ini. Kerana Allah mendengar dan menyaksikan segala bisikan kita. Itu yang ada dalam hati kita, penuh dengan sampah sarak. Semua Allah Ta'ala tahu. Oleh sebab itu kita betulkan balik. Disitulah baru datangnya ikhlas dalam kita beribadah tadi. Apakah nasihat Allah kepada orang yang beriman? Apakah pengisian ke dalam jiwa orang beriman pada Allah dan memperkembangkan satu kerajaan di Madinah? Firman Allah dalam ayat yang ke-9, yang kita ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajau bil itsmi wal udwani wa ma'siyatir rasul wa tanajau bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tusyarun. Allah Taala pandu kita. Kalau kamu nak berbisik juga, berbisiklah perkara yang baik. Jangan berbisik perkara yang tidak baik, yang boleh mencetuskan pergaduhan dan kemaksiatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti Allah menasihatkan orang beriman agar tidak menyalahgunakan bisikan mereka itu. Kalau boleh tak usah bisik, tapi berbincang dengan satu-satu musyawarah. Itu kadang-kadang kita dalam musyawarah ada musyawarah kecil, dalam musyawarah besar ada musyawarah kecil. Dia pun cakap itu kan bagi pandangan tak apa-apa aja. Ada musyawarah yang tu sana pun ada musyawarah kecil. Ini yang boleh menimbulkan syak wasangkut orang pada apa yang dia bisik tu. Ini bisik apa ni, berdua-dua ni, dia mesti ada sesuatu. Kalau dia tak kalau dia berbisik itu nak dengar kepada orang ketiga, mesti dia cakap kuat. Tapi dia cakap itu berbisik-bisik. Banyak dalam masyarakat kita banyak macam ni. Itu bahasa Quran ni, dia ajar kalau kita pandu kita supaya bisikan mereka, atau kalau boleh tak usah bisik, tak payah nak berbisik-bisiknya. Tak ada bisik. Tapi berbincang dengan satu-satu musyawarah secara terbuka dan ikhlas. Tidak terikut-ikut dengan cara orang munafik yang bersekongkol dengan orang Yahudi yang tidak ikhlas itu. Orang munafik dia menjadikan, kalau kita gambarkan orang Yahudi itu adalah mastermind. Orang munafik ini dia dimodify. Kamu nak macam mana, orang Yahudi akan ajar kamu buat macam ni, macam ni, macam ni. Sama juga dengan kafir Quraisy, bila dia nak lawan orang Islam, dia pergi jumpa orang Yahudi. Yahudi akan bagi tahu, tanya soalan ini, tanya soalan ini, tanya soalan ini. Kalau dia betul-betul Nabi, dia boleh jawab. Yang pertama, mewujudkan komunikasi secara terus terang yang merancang segala perbincangan dan bisikan janganlah melibatkan perkara yang berdosa kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, berbincang dan berbisiklah dengan perkara yang boleh mendatangkan kebajikan, kemakmuran, penyatuan umat, khususnya dalam membina satu kesatuan Islam yang beriman dan beramal. Yang ketiga, berbisik dan berbincanglah melibatkan perkara yang tidak akan menceroboh hak orang lain, tidak mewujudkan perseteruan dalam masyarakat, menghormati hak orang lain dan mempunyai matlamat kebaikan dunia dan akhirat. Yang keempat, berbisik dan berbincanglah dengan penuh menghormati syariat yang dibawa oleh Rasulullah serta tidak melawan syariat tersebut. Ini tiga perkara. Tidak boleh dalam keadaan berbisik itu nak mencetuskan satu pergaduhan, lepas tu untuk mencari dosa dan untuk merosakkan kerajaan Islam. Tidak boleh berbisik. Musyawarah, dari istilah sekarang dia panggil tebuk atap. Tebuk atap. Panggil 2, 3, 4 orang, panggil dia buat perancangan, akhirnya jatuhkan kerajaan. Kalau ikut asalnya dalam konteks ini tidak dibenarkan. Kecuali kerajaan itu telah menjadi kerajaan yang terlampau, dia panggil Taghut, kerajaan yang perlu diganti dengan yang lain, itu cerita lain. Jadi
apakah matlamat sebenar daripada nasihat ini? Matlamat sebenar ialah memaksimalkan albir dan melandaskan takwa kepada Allah. Wa tanajau bil birri wat taqwa. Hendaklah kamu berbisik dengan kebajikan dan juga takwa. Kebajikan tu luaran, takwa itu dalaman, dua sifat. Sebelum kamu nak berbincang, mesti ada takwa dalam diri kamu. Berbisik tu mesti dia nak ambil kesempatan. Jomlah kita bincangkan, masuk bilik saya sekejap. Dia mula berbisik. Kalau tak ada takwa dalam diri dia semasa berbisik itu yang pusing. Jadi kepada perkara pergaduhan dan sebagainya. Ini berarti dalam semua berbisik dan berbincang ialah hendaklah memaksimalkan kebajikan semua. Kebajikan kepada masyarakat yang berpandukan syariat Islam dan Rasul dan pasti menjauhkan sebarang kezaliman. Berbisik untuk hancurkan orang, berbisik untuk buat itu dan ini. Banyak dalam masyarakat macam tu. Kalau berbisik untuk merancang sebuah kerajaan, okey. Tapi kalau berbisik-bisik untuk meruntuhkan sesuatu organisasi yang berjalan dengan baik, itu yang tidak dibenarkan. Ini juga berarti semua landasan perbincangan di antara dua manusia yang berbisik itu, atau tiga yang berbincang, atau dalam sebuah masyarakat, matlamatnya ialah melunaskan ketakwaan kepada Allah dalam semua perancangan. Dia biasanya berbisik ni bukan dua, dia ada tiga biasanya. Kalau dua dia tak jadi sangat. Tiga baru dia jadi. Tiga, aku sokong apa yang kau cakap tu betul lah kau. Dia datang tiga. Lepas tu datang dua orang lagi jadi lima. Itu pasal kalau tak sebut sini tiga ataupun lima, dia akan pergi macam tu. Datang lima. Lepas tu siapa lagi tujuh. Lepas tu jadi lagi 9, 11. Dah berkembang biak dah. Inilah dia nizam peraturan. Dalam suatu komunikasi Islam bertujuan untuk menghormati kepimpinan, berbisik, berbincang dan bermesyuarat di antara mereka yang boleh membawa kepada perpaduan dan masyarakat. Dalam keadaan kita tengoklah negara kita, tuan-tuan tengok sendiri dan amati dan cuba implementkan apa yang Islam ajar ini, supaya jangan melakukan perkara-perkara macam ini. Matlamat umum yang menjadi peringatan pengikat kita dalam berkomunikasi ialah memaksimumkan ketakwaan pada Allah. Bila orang munafik pergi berperang, kita kata tadi dia mencari harta rampasan perang. Turun surah Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Wattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Mereka bertanya tentang harta rampasan perang. Lantas Allah Ta'ala bagi tahu harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Dan terus sebut wattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Takutlah kamu kepada Allah. Ini. Kalau ada unsur takwa dalam diri, kita akan selamat. Saya selalu bagi contoh, takwa tu macam brake naik motorkar. Naik motosikal tak ada brake, walaupun slow tak ada brake, kau slipper kita lagar pakai orang, anak ayah orang mungkin mati walaupun tak ada brake. Sama juga orang yang tak ada takwa dalam diri, dia tak boleh nak brake. Orang punya pun dia punya, orang lain yang dia punya tu dia punya lah. Orang lain punya pun dia punya juga, dia tak ada brake, dia ambil semua. Semua kau kat dia. Macam dia seorang saja nak hidup. Ini banyak ni macam tu. Patutnya kamu sebagai ketua yang memegangkan sesuatu. Pasal kita cerita ni di Kerajaan Madinah. Kerajaan Madinah macam mana? Jadi dia dah pegang jawatan, patutnya edar semua, bukannya kepada tim dia saja. Ini semua saya bagi kepada tim saya. Tim bukan saya, tak boleh. Naik tim itu pula dia bagi pada tim dia. Jadi macam sampai bila nak berlaku dua kelompok macam ni? Maka Islam ajar tadi, mesti ada takwa dalam diri. Takwa dalam diri. Kurang takwa, habis. Dia akan lipat semua. Yang dia punya pun dia lipat, yang orang punya pun dia lipat. Bila tak ada takwa. Akhirat kita semua akan aneh. Dengan meyakini bahawa hari akhirat kita semua akan dihimpunkan di hadapan Allah. Dia ambil dunia bukan banyak mana pun ambilnya. Paling tinggi berapa dia boleh ambil? 30,000, 300,000, 3 juta, 3 bilion, 3 trilion. Berapa banyak dia boleh ambil? Tapi akhirat menjauh. 3 trilion, dia nak makan apa sangat dengan 3 trilion? Boleh beli emas berapa banyak dengan 3 trilion? Tapi akhirnya di akhirat, dia akan datang. Ambil harta anak yatim pula. Di pada mahsyar, anak yatim tu akan tarik baju dia, tarik badan dia, tarik kaki dia. Kami tuntut balik mana harta. Bagaimana berlaku kepada Abu Jahal
Kita sebut Abu Jahal ini, dia ada sekolah anak yatim, madrasah anak yatim. Semua anak yatim di bawah, dibekal di bawah pemeliharaan dia. Bukan dia nak jaga anak yatim, tapi dia nak ambil kesempatan di atas harta sumbangan orang kepada anak yatim. Banyak macam tu tuan-tuan, banyak. Saya baca semalam pasal badal haji pula macam-macam. Hari tu dah pergi umrah haji. Dia scam dia tu kat Malaysia lagi, hilang pasport. Lepas tu dia buat sampai ke Jeddah. Sampai ke Jeddah, boleh sampai Jeddah. Terbang nak masuk Mekah tak balik. Nak balik minta duit dengan orang dah. Nak scam. Yang terbaru saya dengar ada pula yang kes badal haji pula. Tuan-tuan hati-hati. Kalau 3,000 tu bukan badal haji tu, itu kelentung. Macam mana nak badal haji, nak masuk dia punya rusuk dia berapa tu. Saya tak tahulah berapa bagi kawan-kawan yang terlibat, saya tak tahulah. Tapi kalau 3,000 tu saya tak betul. Cetak CJ semua orang boleh cetak. Nanti dia balanya 100 orang dengan 3,000 seorang, dia dah dapat dekat berapa dah. Lepas tu dia buat untuk seorangnya. Seorang boleh ambil 10 orang badal haji mana? Satu orang satu haji je kan? Satu orang satu haji. Haji ada berapa kali? Takkan dia pergi Arafah, dia patah balik, dia pergi Arafah. Bukan orang nak buat macam tu. Itu pasal kosnya. Kalau 3,000 saya tak percaya lah. Saya tak percaya. Tak tahulah kau ada. Tapi tuan-tuan tanya betul-betul badal haji. Tak pasal-pasal kena scam. Sekarang ni orang guna agama terlalu banyak. Terlalu banyak kerana agama ni mudah dipercayai. Sebut saja agama, orang pun percaya. Ada kopiah sikit, pakai kain sarung sikit, ada lebay sikit, orang percaya terus. Tapi yalah, ada masa kita percaya, ada masa kena letak juga tanda soal. Kesian nanti di hadapan Allah untuk diperiksa dan dihitung semua amalan serta mendapat balasan. Dalam kata lain, hanya kepada Allah kita akan dikembalikan. Inilah dia pengertian dari firman Allah, wattaqullaha allazi ilaihi tusyarun. Kamu takut kepada Allah. Bila takut kepada Allah, selamat semua. Dia jadi raja yang selamat. Jadi Perdana Menteri yang selamat. Menteri besar yang selamat. Rakyat pun yang selamat. Yang penting ada takwa dan dia tak ambil. Itu bukan barang dia tak akan ambil. Tapi kalau tak ada takwa, orang tipu sikit, ini boleh lipat ni. Orang order 4 mesin, dia kata tak ada. Harga bayar 4 mesin, tapi mesin datang 3. 20,000 kita rembat. Ada macam tu. Macam mana? Di dunia mungkin boleh lepas. Tapi itu pun kalau audit datang pun terkebir-kebir juga dia. Suap pula si audit tu. Dah lepas. Baik masjid. Ada satu masjid tu dia renovate sampai 500,000 ke 1 tahun. Macam tu lah 200,000. Kawan saya tu dilantik menjadi pengurusi. Suruh perakukan. Dia kata lain macam ni 200,000 dia seorang punya tender. Dia tender dah lah. Tender tu pula AJK dia. Ni macam-macam. Dia masjid pun dia banyak. Jadi benda ni puncanya tidak ada takwa dalam diri. Itu saja. Baik saya, baik tuan-tuan, moga takwa tu duduk dalam diri kita. Jadi kita tak boleh ambil. Takwa tu menyebabkan kita katakan berat. Ini bukan kita punya, tak ambil lah. Ayat 10. Wattaqullaha allazi ilaihi tusyarun. Okey, habis itu ayat 9 kita pergi pada ayat 10. Ayat 10 Allah Subhanahu wa taala sebut innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa bi'idznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ayat 10 pula meminta kita supaya berwaspada dengan pelbagai jenis bisikan yang mengadakan cerita-cerita sensasi untuk mendapatkan perhatian masyarakat. Banyak ni orang buat konten macam-macam lah. Buat konten, ya Allah, bergaduh lah, itulah rupanya konten rupanya. Berbala-bala cerita. Banyak juga yang sekarang dia panggil istilah AI pula. Intelligent apa benda lah. Rupanya saya tanya kawan, rupanya AI ni dia tak boleh nak dakwah. Pasal bukan orang tu. Dan AI memang dilatih supaya tak jadi muka orang tu sebiji muka dia tak jadi. Tuan-tuan tengok, minta anak-anak yang pandai AI tu, cuba kau ambil muka ayah, buatkan AI, ayah bercakap bahasa Inggeris ke, bahasa Arab ke. Dia akan mulut sikit, dia heyokkan sikit mulut ke, dia buat macam tu. Jadi bila masuk dalam pendakwaan, tidak boleh dakwah. Itu bukan muka awak. Bukan muka awak, muka mirip muka awak. Itu saja. Itu pasal orang AI dia selamat.
Saya tak faham sangatlah AI ni. Saya dengar-dengar macam tu lah ya. Tu pasal kita tengok. Saya tengok Tuan Dr. Mahathir boleh cakap Arab ke saya tengok. Bukan muka dia. Rupanya mirip muka dia. Kalau tuan-tuan nak cakap Arab, suruh anak-anak buat. Buat skrip, lepas tu dia curi sikit suara kita, dia boleh buat. Ini ada dia ajar pada anak-anak kita. Dia ajar anak-anak kita. Semua pakai AI semua. Allahu Akbar. Dah ada satu dunia baru. Manusia mirip kepada manusia. Tapi betul palsu semua. Untuk mengadakan cerita sensasi. Benda tu bahaya. Kalau dia ambil kita, ambil perempuan mana pula letakkan kita, sebarkan dalam Facebook dan sebagainya. Perempuan tengok, ni macam laki aku. Punya bukan. Laki kau tak lalak sebelah kanan, tu tak lalak sebelah kiri. Tapi mirip sebiji. Ini jahatnya AI. Jahat pun ada, baik pun ada. Aku tak tahulah. Untuk mendapatkan perhatian masyarakat, berbalah-balah cerita mengenai suatu perkara yang mencurigakan dan mendatangkan ketakutan kepada masyarakat Islam. Keterampilan muslimin dengan membawa perkara was-was, mencurigakan, murung dan percakapan yang tidak berlapik boleh menimbulkan kesedihan dalam diri masyarakat. Itu kita kata tadi, orang munafik cuba provok isteri-isteri pejuang-pejuang Islam. Dia nak direct dengan dia mungkin susah. Ini sahabat Rasulullah. Maka dia masuk melalui bini. Kadang-kadang orang lelaki hebat macam mana? Kalau masuk melalui bini kalah. Fir'aun samsing bunuh orang. Tapi bila Asyah masuk kalah Fir'aun. Akhirnya terima Nabi Musa untuk jadi anak angkat. Tengok Dan Fir'aun pula cari siapa yang akan menyusukan budak ini. Padahal dia jumpa budak dia bunuh. Pasal ini Bani Israel akan hancurkan dia punya kerajaan. Tengok. Tapi melalui Asyah habis. Sama juga dengan suratul A'raf tu. Bagaimana Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah ni orang alim di kalangan orang Yahudi. Bila mana Bukhta Nasri, tak silap saya, di Palestin tu ajak Bal'am, cuba kamu doakan supaya Nabi Musa daripada Mesir tak masuk Palestin. Pasal dia dapat maklumat bila Nabi Musa pergi ke Mesir, jatuh kerajaan Fir'aun, supaya dia jangan datang ke Palestin. Kerana Palestin pada masa itu dikuasai oleh kerajaan bernama Bukhta Nasri. Maka Bal'am kata tak nak. Itu Nabi, aku ni orang alim di kalangan Bani Israel. Maka dipanggil bini dia. Bini dia ditawarkan offer macam-macam lah, tanah 3 ekar ke, gelang emas ke apa ke. Bini dia pun pergilah, tutup dengan laki dia. Bang, doa lah bang. Aku tak nak. Abang, dia kena 3 kali dengan bini, kalah. Akhirnya dia tanda tangan. Bal'am ini pula doanya mustajab. Dia tanda tangan supaya Nabi Musa tidak jumpa Palestin. Akhirnya 40 tahun. Nabi Musa yatihuna fil yatih, padang teh dia istilah dia tu. Bukan teh yang kita minum tu, teh. Padang teh tu maksudnya tak ada. Nabi Musa bergaduh pada Allah. Allah, kamu selamatkan aku daripada Fir'aun. Dan Fir'aun pun dah mati dah. Bila sampai ke sini, kenapa kamu tak bagi laluan aku untuk masuk ke Palestin? Maka Nabi Musa cakap macam tu pada Allah. Allah Ta'ala kata, sebenarnya kamu tidak dapat laluan untuk menuju ke Palestin kerana aku menerima doa Bal'am bin Ba'urah. Dia yang doakan supaya kamu sesat dalam perjalanan itu. Maka Nabi Musa pun berdoa pada Allah. Allah, terimalah doa aku sebagaimana kamu terima doa Bal'am bin Ba'urah. Allah Ta'ala tanya, apa doa kamu? Wahai Allah, cabut iman takwa dalam diri Bal'am bin Ba'urah. Kama khalil kalbi in tahmil alayya al-haz atau tatrukuhu yalhaz. Allah Ta'ala gambarkan Bal'am ni bagaikan anjing. Dukung dia pun terjelir, lepas dia pun terjelir. Itu ada dalam suratul A'raf. Ini cerita bagaimana provok-provok ni dan sebagainya. Hati-hati kita. Ia akan menghilangkan kepercayaan. Ia akan menghilangkan kepercayaan kepada orang Islam sendiri. Dan disinilah syaitan menyelinap masuk ke dalam jiwa. Innaman najwa minas syaitan. Berbisik-bisik itu dia boleh menimbulkan syakwa sangka. Ingat satu hari Rasulullah berada di hujung bulan Ramadan, i'tikaf. Datang isteri Nabi. Saya tak ingat siapa isteri yang datang tu. Lepas tu ada sahabat datang daripada jauh. Jauh dia tengok.
Ada perempuan pergi jumpa Nabi di masjid. Nabi i'tikaf, isteri Nabi. Tapi bila sahabat tu tanya, dia terus kata, panggil, mari sini, mari sini. Ini isteri saya. Ini isteri saya. Kalau tidak nanti mereka akan taburkan fitnah. Dia kata, Rasulullah ni ada perempuan simpanan ke apa? Banyak kita pun dia kena declare. Kalau pergi ke duri ke bawah, mana bini yang lama tu? Bukan, ini anak saya, dia dah besar, rupa macam bini saya. Oh, kena cakap. Duduk dalam kereta pun hati-hati. Saya ada anak perempuan 2 orang. Kalau bawa dalam kereta pergi, dia kata, Ustaz Nawi ni bawa pelajar student perempuan ke? Itu anak saya. Kena declare betul-betul, anak saya dalam kereta saya. Takut nanti dia orang ni, pandai je buat cerita. Ramai orang suka buat cerita. Dia tak faham apa dia buat cerita. Ini sama konsep. Perangai dia tu perangai orang munafik. Munafik kan. Tapi kalau kata munafik barang, ada tak orang munafik? Ada. Kerana itulah Quran sebut. Kalau tak ada orang munafik, Quran tak sebut. Jadi ada. Hati-hati. Ia akan menghilangkan kepercayaan orang Islam itu sendiri. Dan disinilah syaitan menyelinap masuk ke dalam jiwa masyarakat Islam dengan memberi tekanan-tekanan tertentu. Mafhum daripada ayat 10. Sesungguhnya perbuatan berbisik dengan niat jahat itu adalah dari hasutan syaitan untuk menjadikan orang beriman itu berduka cita. Dengan bisikan itu tidak akan membahayakan mereka sedikit pun, melainkan dengan izin Allah. Itu Allah Ta'ala cover balik. Tak apa, laki awak pergi berjuang, berjihad, tak apa. Nanti di syurga nanti datanglah Islam. Tapi pokok ni provok kau nanti, kau derma habis duit kau nanti macam mana? Kau nak dah kacau. Saya kutuk mentafsirkan ayat di atas dengan mencegah orang beriman daripada berbisik-bisik dengan niat jahat dan dikaitkan dengan hasutan syaitan. Bererti Islam menganjurkan satu adab berkomunikasi yang sangat mulia dan tinggi. Pertama, ia akan menghindarkan rasa syak dan buruk sangka dalam anggota masyarakat Islam. Su'zon. Kita kata, inna ba'dadhan ismun. Allah Ta'ala sebut, inna ba'dadhan ismun. Wala tajassasu. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Adakah kamu nak makan daging saudara mara kamu? Daging maitan. Maitan tu bukan daging biasa, daging bangkai. Fakarihtumu, mesti kamu tak suka. Yang kita dah kutuk saudara kita tu, Allah Ta'ala gambarkan macam kita makan daging dia. Daging tu pula daging bangkai. Fakarihtumu, mesti kamu tak suka. Kalau tak suka, maksudnya ada orang bagi formula. Kalau orang tu suka mengata orang depan kita, tak mustahil dia juga akan mengata kita di hadapan orang lain. Betul tidak? Cuba tuan-tuan amatilah. Kalau dia bercakap dengan kita, orang tu kan gini-gini, hati-hati dengan dia. Kerana dia juga akan bercakap dengan orang tu tentang kita. Orang tu gini-gini, hati-hati. Kalau boleh kontrol sikit, alhamdulillah. Islam selain daripada berbisik-bisik, maka sebaiknya terus berbincang dan memusyawarah walaupun ia melibatkan perkara yang rahsia yang perlu disembunyikan. Sebaiknya biarlah masyarakat mengetahui segala sesuatu tanpa disembunyikan. Dalam konteks masyarakat kita, orang Melayu ni dia lebih suka berbisik daripada bercakap terus terang. Kalau tuan-tuan cubalah, tuan-tuan suka bercakap terus terang kan, dengan macam orang tu cakap-cakap ni, mari aku jumpa, jom kita jumpa sekejap bercakap. Lepas tu tak bertegur lah. Itu tak tahulah macam mana. Dia berbisik okey, tapi bila berdepan kita cakap betul-betul. Lepas tu tak apa. Berselisih pun tak nak tegur. Allah dan Rasul mencegah daripada menyembunyikan fakta-fakta tertentu daripada pengetahuan masyarakat, kerana berahsia akan membisikkan rasa syak dan hilang kepercayaan. Di sinilah kerana syaitan akan menyelinap masuk dan menguasai fikiran orang beriman yang akan menggagalkan pelaksanaan sebuah jemaah Islam yang berdua. Syaitan dikatakan akan menyelinap masuk dan menguasai fikiran masyarakat, dan sesungguhnya syaitan tidak dapat melumpuhkan masyarakat Islam yang beriman. Kalau tak ada iman, memang syaitan akan masuk. Dia masuk sana, dia masuk sini, akhirnya runtuhlah kerajaan yang dibina itu. Masyarakat mengetahui bahawasanya Allah sentiasa bersama mereka dan menyaksikan setiap niat-niat hati mereka. Di sinilah orang Islam dididik supaya menyerahkan persoalan urusan harian mereka kepada Allah setelah memperkenalkan adab komunikasi yang dianjurkan. Ini Islam ajar macam tu. Ajar kita
tidak boleh berbisik-bisik untuk dalam sesuatu organisasi. Nak cakap terbuka, semua orang tahu. Ini tidak duduk kejap, kita pergi sana kejap, dia bisik. Adalah benda tu. Benda pun, aku tak setuju dia tu jadi pengurusi tu. Macam mana? Kau macam mana? Ada. Lepas tu kan, ya aku pun sama. Orang tu nak pergi tandas, kejap. Dah 3 orang dah. Macam mana kau dengan pengurusi tu? Macam teruklah. Ya saya pun sama. Cakaplah dalam meeting tu. Tak nak cakap dalam meeting. Tapi tandas. Tu nak cakap. Banyak macam tu. Banyak macam tu. Ini Islam ajar. Jangan marah kat saya pula. Saya menyampaikan Islam ajar macam tu. Tapi dia bercanggah dengan nafsu kita. Nafsu kita tak suka. Nafsu kita suka berbisik-bisik. Suka mengata orang. Sedap mengata orang tu. Kalau puji orang tak ada. Adakah kita berbisik? Kenapa ni? Saya nak puji bos tu baik orangnya, suka belanja makan dia. Oh, saya ingat 1/10 aja. Kalau dia berbisik mesti dia kutuk bos tu. Guna takut bini lah apalah. Cakap. Bila masa kau tengok dia takutkan bini dia? Aku dengar dia, bini dia kau terus dah balik rumah. Tu takut bini. Macam tu pun kau tengah cakap. Tak tahulah dalam 10 berbisik tu 1 positif, saya pun tak tahulah. Kebanyakannya negatif. Kerana inilah dia kata najwa tadi, berbisik. Kerana konten perkataan najwa tu sendiri berbisik benda yang negatif. Jarang berbisik benda positif, jarang. Jangan tak ada. Allah Maha melihat, Maha mendengar dan mengetahui semua urusan manusia ini, yang akan mencetuskan ketenangan dalam minda hamba yang beriman dan tidak bercelarut dengan mainan pembisik orang munafik yang bersekongkol dengan orang Yahudi. Kita kata pembisik yang suka provokasi ni sifatnya adalah sifat seorang munafik. Tuan-tuan boleh letak dalam diary. 1 munafik, ini munafik, ini munafik, ini munafik. Tapi jangan bagi tahu orang masuk dalam Facebook. Senarai munafik bulan ini. Tak payah nanti gaduh mati. Hanzalah pun tak cerita pada orang. Sampai Sayyidina Umar nak tahu yang jenazah mati tu munafik ke tidak, dia tengok Hanzalah sembahyang ke tidak. Kalau Hanzalah ada dalam barisan solat jenazah, maka dia tu bukan munafik. Pasal banyak sangat orang munafik kat Madinah. Sayyidina Umar minta, Hanzalah cuba cerita pada aku, mana senarai munafik? Tak boleh. Aku dengan Rasulullah saja simpan rahsia ini. Tak boleh lah, itu sangat. Pembinaan sasial individu Muslim ini